Bila datang Nabi SAW, orang kata kami tak pernah dengar syair macam ni. Ni bukan datang daripada orang. Tak ada orang boleh buat macam ni. Daripada dulu sampai bila kami tak pernah dengar ada sejarah syair macam ni. Macam kita kan, buku-buku puisi ada lagi kan. Dia tak pernah dulu sampai bila-bila tak ada macam ni. Ini bukan daripada orang. Ini mukjizat daripada Allah. Di zaman hari ni, segala puji bagi Allah. Umat ni juga sebenarnya orang Islam ni dicontoh pada orang lain. Pertama, macam mana kita dapat redha Allah dan macam mana semua orang seluruh dunia dapat datang kepada Islam. Itu kita punya niat sepatutnya lah. Kalau pergi mana sekolah, mana universiti, kalau ada bukan Islam dalam hati kita, wahai Allah, kawan-kawan sini baik, semua baik, suka tolong saya belajar sama-sama, macam mereka dapat Islam akhirnya. Jadi apa kita punya akhlak orang Islam, antara yang orang pertama sekali tengok ialah kita kalau belajar ni tak boleh lari lah. Mereka punya pelajaran mereka. Jadi sebab tu kita orang dulu kita tengok orang dulu belajar. Bila orang dulu belajar dia, alhamdulillah mereka kita tengok kan contoh orang Melayu yang Islam yang hebat-hebat sebagainya, mereka jadi orang berjaya, jadi macam-macam orang. Contoh yang kita memang sangat kenal kan, Tan Sri Mukhtar Bukhari contohnya, dan lain-lain yang orang Melayu Islam begitu hebat. Macam apa kita kalau kita tanya mereka ni, kita baca buku-buku tentang mereka, apa mereka beritahu, mereka punya niat asal daripada dia. Orang dulu ramai berjaya masuk dalam papan utama bursa saham macam-macam kan. Kita dengar tu antara contoh. Tapi kita tanya apa niat mereka belajar dulu. Bila kita tanya, rupanya mereka pertama, mereka tentu mereka orang Islam kerana Allah, nak tunjukkan orang Islam ni hebat. Nak tunjukkan bahawa mereka belajar tu nak tunjukkan apa? Mereka niat nak bantu masyarakat, nak bantu orang Melayu, nak bantu orang Islam, nak bantu keluarga mereka. Jadi niat mereka suci murni. Kalau tanya pelajar hari ni, kita tanya kenapa nak belajar ni? Dia kata sebab girlfriend, dia kata. Sebab girlfriend boleh juga. Dia jadi rajin sikit sebab girlfriend. Tapi bila kerana Allah ni sebenarnya bukan 100 kali, lebih 100 kali dia punya kekuatan, dia punya tenaga tu lebih lagi. Ni yang dah hilang hari ni. Orang belajar kenapa ni? Ada orang cakap, cikgu kata nanti kalau masuk U, awak belajar rajin, Kak U nanti berebut makwa untuk awak, dia kata kan. Jadi Kak U semua budak pelajar sibuk cinta pula. Jadi niat orang cuba nak bagi nampak benda yang nampak ni. Dia kata kalau macam tu, atau pada kawan-kawan masa belajar dia kata kau tak teringin ke? Kalau kat universiti kan, dia kata kau kena macam ni supaya apa? Kau tak teringin tengok orang pakai kereta Ferrari, dia kata. Tak tengok kereta, sampai sekarang saya tengok orang tu tak pakai Ferrari jugalah. Jadi saya nak beritahu maksudnya orang hari ni jadi macam gila. Maksudnya mereka belajar sebab nak jadi kaya semata-mata. Tu je sampai situ. Nak jadi kaya tak salah, tapi nak beritahu nak jadi kaya semata-mata, orang hari ni jadi gila nak kaya. Sampai kalau bawa kaya macam orang gila lah semua sekali. Orang gila pun tak gila macam tu kan. Maksud jadi macam-macam sampai keluarga, adik-beradik sebagainya jadi minta maaf lah kan. Maksud jadi macam tu sekarang. Sebab apa? Sebab orang bukan niat kerana Allah.